5 helai, 6 helai, 100 helai, agak-agak berapa banyak warna tudung bawal diorang dekat rumah. Jom kita tanya staf butik tulis. Let's go. Hai Aida. Hai Mira. Hai. Hai Ain. Hai. Hai Mina. Hai. Hai Masya. Halo. Aida nak tanya satu soalan, boleh ke? Boleh. So hari ni anak nak tanya berapa banyak tudung bawal warna lah, especially dekat rumah Aida. Banyak kan? Lebih daripada 10 sih. Banyak dalam 10 ke 15. Tapi paling banyak pun warna macam nude, dark purple, macam ni. 6, 7. Ada dalam, kalau tak termasuk printed ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10. Okey, colour favourite yang selalu Aida pakai adalah warna apa? Mesti warna apa ni? Lebih Warna kurang ni? Lebih kurang warna ni. Sugar Suzanne ni dia macam white-white nak ke arah warna nude sikit lah. Ya. Kan? Warna hitam. Mestilah warna hitam sebab warna hitam tu kena dengan semua baju. Hitam. Yang selalu pakai biasanya warna purple. Favorite warna warna maroon. Orang kalau nak beli tudung, ada banyak warna dalam 250 colour. Boleh datang ke butik kita orang, okey? Guys, korang kena datang butik tulis sebab butik tulis ni ada macam-macam warna. Kita orang ada 250 warna. So korang semua jangan lupa datang butik Tulin sebab dekat butik Tulin banyak sangat tudung bawal yang cantik-cantik. Okey. Tu je. Okey korang, kalau nak tahu butik tulis ni ada 250 colour tau. Kalau Mina ada 5 je, butik tulis ada 250. Baik korang datang sini, cuci mata dan terus grab mana-mana colour yang korang suka. Jom datang. Actually, kita orang ada banyak pelbagai warna yang ada dekat butik Tulin ni. Kita orang ada 250 warna. Jadi kalau korang nak cari tudung, mari datang kat Tulin.